Upin Ipin tak tutup aurat, pakai luar pendek. Dosa tak kita tengok? Bawa pula Upin Ipin. Kita pergi di Medang, Indonesia. Jalan-jalan lah, masuk di pasar dia. Bapa orang Malaysia. Ya, orang Malaysia. Kaji pulang Malaysia, kirim salam sama Upin Ipin. Dia ingat Upin Ipin tu hidup. Tak ada, kata katung tapi dah suruh kita salam kau. Aku pun salam kat TV tu. Nah. Nampak tak? Nah, dia ingat hidup. Rupanya benda tu katung saja dah. Mitos saja dah. Jadi gini. Dalam bab melihat animasi, kartun-kartun, ada yang haram kita tengok auratnya, ada yang tidak haram. Okey? Contoh yang haram animasi yang real. Dia kartun, perempuan, bukan realistik. Nah, alam khayal, rekaang saja, tapi menyerupai orang yang hidup, boleh menaikkan syahwah lelaki yang melihat, haram tengok. Nampak? Animasi. Gambar punggung macam punggung sungguh, gambar kemaluan ni macam kemaluan sungguh, gambar kopek macam kopek sungguh, yang boleh menyebabkan orang tengok jadi. Faham? Haram. Tak kira lah animasi Jepun ke, Thailand ke apa, haram. Tapi kalau kartun yang tidak menaikkan syahwah, walaupun tak pakai seluar, tidak haram tengok. Contoh, SpongeBob. SpongeBob jauh kaki lek nusa tak akan luar, tidak haram. Adudu tidak haram, adudu pakai spender saja. Boy mana boy. Faham? Tidak haram. Nah, kerana kartun lidi, gambar kat 7up. Ada orang lidi tu. Orang lidi tu kan. Tu. Itu yo pai jak kartun joget. Faham? Ai 7up cak ada kartun berjoget. Tu kartun begitu, tidak haram tengok. Walaupun lanjang, pasal lidi saja. Faham? Soalan seterusnya,